Semalam Jawatan Immigration ada buat operasi di Bukit Bintang, sebuah kelab malam, di mana kita membuat operasi biasalah di kelab-kelab malam untuk mengenal pasti warga asing yang melanggar Jawatan Immigration. So dalam operasi berkenaan sekitar jam 3 pagi begitu, dalam keadaan kelam kabut dengan pengunjung kelab yang mabuk dan sebagainya, ada yang lari dan sebagainya, so menyebabkan salah seorang daripada anggota kita dirempuh oleh pengunjung kelab malam berkenaan lah. So yang menyebabkan pegawai terjatuh dan cedera, dan saya dimaklumkan pegawai berkenaan patah kaki lah. So dan sedang dirawat di Hospital Kuala Lumpur. Dan dalam keadaan setakat ini keadaannya stabil lah, cuma patah tu mungkin ambil masa sikit lah untuk recover So itu yang boleh dimaklumkan. Ada laporan polis dah? Ya, laporan polis akan dibuat oleh ni lah, pegawai.